Pada hari ini dalam tahun 1956, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority (FELDA) ditubuhkan menerusi penggubalan Undang-Undang Kemajuan Tanah 1956, Land Development Ordinance of 1956. DEM Fines dilantik sebagai pengerusi pertama FELDA berkuat kuasa pada 1 Ogos 1956. Pada fasa pertama penubuhannya, iaitu pada tahun 1956 hingga tahun 1960, FELDA menjalankan pembangunan tanah yang dirancang selari dengan rancangan Melaya pertama. Sebagai permulaan pada Mac 1957, FELDA menyalurkan dana kepada projek rancangan tanah air lanas Kelantan, iaitu projek Sulong yang menerima pembiayaan FELDA. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, FELDA secara rasmi diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli. FELDA Lurah Bilut Pahang menjadi rancangan pertama yang dibuka oleh FELDA dalam tempoh pasca kemerdekaan. Seramai 28 peneroka dipilih untuk meneroka dan mendiami kawasan ini.